Assalamualaikum, hai. Okey, hari ni sebenarnya aku nak pasang MCB dengan RCBO untuk water heater, wiring aku dah buat lah. Aku buka DB ni, nampak MCB dia campur-campur ya. Ada 32 untuk point plug ni, dan 16 untuk lampu. Tengok ni pun dah terbakar, dah hangus. Mungkin ada sebab mungkin wire longgar. Dia ni 10, tepi tu 16 tu untuk lampu. Untuk plug power point, 32, ada 32 dengan 20 dia campur. So aku akan tukar balik, aku akan susun baliklah yang besar tu aku akan buang lah yang 32 tu, aku pakai 20, 16, 10 je. Ni aku dah buang. Aku dah pasang DB box baru ya, dia punya frame tu. Aku akan pindahlah busbar neutral dengan busbar earthing ke busbar baru. Ni dia aku dah pindah, aku nak masukkan MCB baru. Aku campurlah, ada pakai yang lama, yang belum pakai aku pakai baliklah. Sekarang ni aku pakai 10, 16, 20 je. 32 tu tak pakai lah. Susun balik wire semua. Busbar aku tukar lain. Ni yang MCB lama lah. MCB lama tu macam tak ada function dah. Dah berkarat, aku buang je lah ni. Ni untuk water heater sebelah kanan 2 biji tu, MCB dengan RCBO MCB 20, RCBO 25. 0.01A dia punya sensitivity dia. Dah siap pasang dia punya box ni. Okey, untuk pesanan, ceklah korang punya DB ya, bukalah setahun sekali ke nak cek kan keadaan wire longgar ke apa kan. Kalau tak pandai tu panggil ni lah, wireman lah. Yang 2 aku turun tu tak ada apa tu, 32 punya tu. Aku letak je supaya memenuhi ruang, nampak penuh. Okey, itu saja untuk hari ni. Bye.